rindu sangat. Kita rindu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dulu apabila dia berucap di himpunan seperti ini, dia akan cakap pasal rakyat. Dia akan cakap pasal orang yang susah, orang miskin bandar, orang miskin di kawasan luar bandar. Tapi hari ini apa yang kita lihat? Dia naikkan cukai, dia tarik subsidi, dia naikkan tarif elektrik. Dia buat semua itu, dia umumkan FDI berbilion-bilion ringgit, tapi tak ada satu pun yang direalisasikan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hari ini kita berhimpun, kita mahukan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk letak jawatan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menjadi Perdana Menteri bukan kerana dia mendapat majoriti, tetapi ramai daripada rakyat Malaysia tidak mengundi beliau. Dia dapat jadi Perdana Menteri kerana hubungan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dulu ketika pilihan raya dia bagi tahu kita, undi Perikatan Nasional, undi sesiapa yang bukan Pakatan Harapan adalah satu undi kepada Zahid Hamidi. Tapi hari ini kita lihat Zahid Hamidi adalah timbalan Perdana Menteri. Betul atau tidak? Apa yang kita dapat daripada pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim? Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini kita melaksanakan tugas demokrasi kita. Kita berhimpun kerana Perlembagaan Persekutuan telah memberi kita kuasa, memberi hak kepada rakyat untuk berhimpun. Kita laksanakan tanggungjawab kita bukan setahun, lima tahun sekali sahaja ketika mengundi, tetapi hari-hari kita boleh bersuara, kita boleh mengkritik, kita boleh mempersoalkan tindak tanduk kerajaan ini yang membebankan rakyat sekalian. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi kita akan berhimpun ke Dataran Merdeka. Pada hari ini